Okay, Assalamualaikum. Pernah tak korang terfikir apa akan jadi kalau korang masuk ke dalam gua sempit yang tak pernah diteroka? Dan bila masuk kau rasa ada sesuatu tengah memerhati dari kegelapan. Okay, kalau aku tak fikir apa-apa. Sebab confirm aku takkan masuk. Tapi ada seorang lelaki ni, dia buat benda tu. Nama dia Ted. Okey, kalau gua sempit, biasanya orang biasa diorang memang takkan masuk. Tetapi berbeza dengan Brad dan Ted ni. Diorang siap bawa peralatan lagi untuk nak korek lubang gua tu supaya diorang boleh muat masuk dekat dalam gua tersebut. Lepas beberapa hari korek, Ted dan Brad dah mula rasa pelik. Diorang rasa gua tu macam ada mengeluarkan satu bunyi desiran angin. Dan ada satu kali dia rasa gua tu macam bernapas. Time tu patutnya dah tahu dah boleh balik dah rasanya. Tapi Ted ni dia tetap nak teruskan dan nak masuk ke dalam gua tersebut. Bila dia dah lepas je lalui lubang tu, dia jumpa satu ruang besar dekat dalam gua tu. Tapi ruang tu pelik. Ada semacam stalaktik cantik, tapi udara dia rasa berat. Sejuk, sunyi dan macam ada benda tengah memerhatikan dia. Ted tak nampak apa-apa, tapi dia rasa tak sedap. Lepas keluar dari gua, dia mula mimpi benda-benda pelik. Mimpi tempat tu, mimpi dia terperangkap dekat dalam gua. Dia dengar suara berbisik. Cakap, kembalilah. Okey, si Ted ni pula, dia ada buat satu entry di dalam blog dia. Jadi di dalam entry blog terakhir dia, Ted tulis, dia kata dia akan masuk sekali lagi. Kali ni dia akan pergi seorang diri. Dia kata, aku kena tahu apa yang ada kat dalam gua tu. Aku kena habiskan cerita ni. Tapi lepas tu sunyi. Tiada lagi entry baru daripada Ted. Ted menghilang. Sampai hari ni tak ada siapa tahu apa jadi pada Ted. Blog tu masih wujud, lengkap dengan kisah dia dari awal pertama hingga ke saat akhir. Ada yang kata dia kena kacau dengan entiti gua. Ada yang kata dia sebenarnya berhalusinasi sebab oksigen dalam gua tu rendah. Ted the Caver bukan sekadar kisah seram, tapi kisah obsesi manusia dengan misteri yang tak dapat dijelaskan. Kadang-kadang ada tempat yang lebih baik kita biarkan tanpa jawapan. Dan jangan lupa subscribe channel ni, sebab lepas ni kita akan kupas lebih banyak lagi kisah-kisah misteri dan kisah-kisah pelik.